Hai, Assalamualaikum semua. Kepada semua penonton setia bercuti bersama Sherry. Sherry sekarang ini berada di Sepilo Orangutan Rehabilitation Center yang terletak di Sandakan, Sabah. Tempat ini adalah tempat pemulihan untuk orangutan. Tapi bukan tempat pemulihan dadah tu ya. Tempat ini adalah tempat pemulihan untuk orangutan yang cedera atau yang dibela secara haram. Menarik kan? Kalau nak tahu info lanjut, jom ikut Sherry. Pusat pemulihan orangutan Sepilo ini memang istimewa. Sebab di sini, kita dapat lihat cara orangutan hidup di dalam habitat asal mereka. Bukan di dalam kandang macam dekat zoo tu. Sebab tu, orangutan dekat sini semua nampak gembira je. Dapat hidup bebas. Alright, sekarang ini bersama Sherry kita ada Dr. Nabila. Nampak tak, cobelote je orang dia daripada Sepilo Orangutan Rehabilitation Center. Okey doktor, nak tanyalah doktor kan, apakah tujuan tempat ini dibuka sebenarnya? Rehabilitation of orangutan, pemulihan orangutan sendiri. Sebab orangutan ni kadang-kadang ada yang dijumpai dalam keadaan sakit ataupun yatim piatu. So center ni akan menolong orangutan ni untuk training dan sebagainya sebelum dilepaskan semula ke liar. Okey, kita nak tahu juga apa beza tempat ini dan juga contohnya macam di zoo. Ada perbezaan ke? Setiap haiwan yang datang kami akan cuba lepaskan kembali. Kecuali yang betul-betul unreleasable, maksudnya dia ada kecacatan kekal. Itu yang kami akan jagalah. Tapi sini bukan zoo, kami tiada kandang untuk mengurung mereka 24 jam. Mereka bebas. Bebas di mana-mana sahajalah. Macam kita dapat lihat sekarang ni, mereka memang bebas di belakang kita ni. Boleh saya tahu apa nama tempat ni? Yang sekarang ini kita berada ni. Okey, ini feeding platform ataupun pelantar egg. So kita akan bagi feeding setiap pukul 10 pagi dan 3 petang. Tahu pula dia waktu-waktu makan ya. Tapi tidak semua orangutan. Yang berminat, yang lapar, tapi yang lebih berminat dengan buah-buah atau pokok di hutan, mereka akan prefer untuk pergi hutan lah. Okeylah Dr. Nabila, ada berapa banyak orangutan yang ada di sini? Dalam jagaan kami ada dalam 35 ekor. Tapi anggaran yang liar selalu datang untuk feeding, so kami anggarkan dalam 20 ekor lah. Jenis atau spesies orangutan yang sering ada di sini apa dia doktor? Di Sabah ni memang ada satu spesies saja, Morian orangutan ataupun nama saintifik dia Homo pygmaeus morior. Okey, itu dia. Kalau yang paling kecil umur berapa tahun datang ke sini? Paling kecil lah yang pernah selamatkan umur 1 hari. 1 hari dia datang bersama dengan ibunya ke atau tidak? Tidak, ibu dia sakit, so kami paksa ambil untuk jaga dalam dia umur 1 hari lah. 1 hari. Dan yang paling tua sekali dalam umur 20 tahun. 20 tahun. Tapi macam mana juga kita nak tahu kan, korang nak membezakan umur-umur orangutan ni berdasarkan apa? Selalunya daripada gigi dia lah. Daripada gigi. Kalau kita tengok sekarang ni di pusat pemulihan ni, hutan dia agak besar juga. Berapa keluasan hutan ni? Hutan ni hutan simpan kabinet Sepilo dalam 4,200 hektar. Okey, dan Sherry dengar sebenarnya ada program kita boleh ambil orangutan ni sebagai haiwan angkat, betul? Iya, betul. Jadi macam mana kalau Sherry berminat untuk mengambil orangutan ni sebagai haiwan angkat? Boleh berhubung terus dengan kami. 1 tahun RM200 saja. Jadi boleh dapat sijil update berkenaan orangutan tersebut lah. Okey, kalau macam tu Sherry nak buat lah. Kita nak carilah mana yang akan jadi haiwan angkat Sherry pada hari ini. Jam menunjukkan tepat pukul 10 pagi. Maksudnya sekarang ni adalah feeding time untuk orangutan yang berada di belakang. Sherry rasa bangga sangat dapat lihat secara langsung macam mana orangutan ni makan. Nampak tak kat belakang tu? Meriang tau. Dah macam ada pesta. Jadi doktor, inilah mereka akan makan pada waktu 10 dan juga pukul 3 petang. Ya. Setiap hari. Setiap hari. Tapi orangutan yang datang tu berbeza lah. Kalau yang sudah kenyang, diorang tak akan datang lagi. Tak datang dah. Yang kenyang duduk di dalam hutan. Duduk dalam hutan. Bermeditasi. Yang lapar
korang datang makan kat sini, antara makanan yang ada tu tak ada pisang, ubi, betik, mangga, lagi jagung ada macam panjang. Dan Dr. Nabila kata ada juga orang hutan yang memilih makanan. Contohnya dia nak makan jagung je, ubi dia tengok je. Tak lalu katanya. Sekarang ni ada 5 ekor orang hutan di belakang Sherry. Mungkin kejap lagi akan ada banyak lagi. Tapi mungkin ada haiwan-haiwan lain macam monyet ke yang datang. Ya betul, ada monyet burung, kera. Kadang-kadang tupai pun datang makan. Tupai pun join sekali. Mana tadi? Tadi atas kita ni ada tau. Seekor monyet. Jom kita tengok macam mana mereka makan. So adolescent ni kira peringkat kalau manusia sekolah menengah. Di mana orang hutan umur 5 tahun ke atas akan dipindahkan ke sini untuk lebih training lebih intensif. So di sini tiada sempadan dengan hutan. So kalau diorang keluar training waktu siang, diorang bebas masuk hutan, keluar hutan sesuka bila masa diorang nak balik, diorang balik. Tapi selalunya bagi yang tidak masuk ke dalam hutan sangat, kita orang akan panggil balik lah untuk tidur di bangunan nursery waktu malam. Okey, boleh tahu tak apa yang mereka akan lakukan, aktiviti orang hutan yang akan dilakukan di nursery ni? Selalunya waktu pagi, kita orang akan buat feeding di luar, and then training. Yang penting kita orang observe sama ada dia pandai memanjat, socializing, pandai buat sarang ke tak, atau pandai cari makan dalam hutan. So benda-benda ni kita akan monitor lah. Okey, buat sarang tu saya pun terpanggil juga nak tahu buat sarang. Macam mana sarang orang hutan ya? Sarang orang hutan dia macam sarang burung juga, tapi dia akan patahkan dahan, membentuk satu sarang ikut saiz badan. So nanti saya tunjuk kalau ada kita jumpa dekat luar. Menarik tu. Jadi ini kiranya kalau di luar ni peringkat sekolah menengah lah. Macam kalau kita peringkat sekolah menengah, tapi untuk orang hutan 5 tahun ke atas. 5 tahun ke atas dalam sampai 7 tahun itu. Lepas tu kalau diorang ada skill semua tu, diorang berjaya graduate lah. Dapat diploma guys. Ini antara percubaan buat sarang kot, yang macam ranting patah. Ranting patah ni. Kadang-kadang orang hutan panjat, dia pegang ranting tu patah. Macam bekas-bekas orang jalan. Jadi kalau ranting tu, dia akan buang daun-daun tu ke? Dia sekali dengan daun. Dia sekali. Terima kasih Dr. Nabila sudi bawa Sherry jalan-jalan di sini. Banyak pengetahuan tentang orang hutan yang Sherry dah belajar. Thank you juga Sherry sebab datang. Next time boleh datang dengan keluarga, kawan-kawan satu kampung, bawa datang untuk merasai sendiri pengalaman tengok orang hutan depan mata dan belajar mengenai hidupan dia lah, kenapa kita perlu pelihara diorang. Dengar tu kawan-kawan. Dan yang penting Sherry dah jumpa dah seekor orang hutan untuk di-adopt nanti. Nama dia Selamat. Thank you Sherry sangat. Okay guys, kalau korang berada di Sandakan ni, jangan lupa untuk datang ke Sepilo Orang Hutan Rehabilitation Center. Okay, ke mana Sherry selepas ni? Kenalah tengok.